Hello guys, selamat datang ke video Farazi channel. Okay, dah hari ni saya nak unbox bang apa yang ada kat Shopee. Jom kita tengok. Okay, ni besar tu buat kita semalam. Jom kita buka. Okay, ni ada rasa ya cepat rasa buku yang lama. Ni besar ni. Ni kita review. Wow, ada artis boboiboy yang lama dan klasik. Wow, artis boboiboy. Ini yang kita nanti kan. Wow, artis boboiboy yang klasik. Okey, artis boboiboy lama ni dah. Kita beli ni, kita ambil gambar dulu. Okey, ni muncul masa 2016 kot. Okey, bila abang ada lah pensel boboiboy lama ni. Kau tak pensel boboiboy lama yang plastik ni. Okey, setelah kita ambil gambar, kita review apa yang menarik kat atas tulis ni. Okey, wow, artis ni menarik ya. Okey, pensel board tu warna biru ni ada juga. Okey, kita buka belakang dia. Okey, kalau tulisan beli kat Shopee, dia diskaun jadi RM5 100%. Dia mula RM9 atau RM10 100% kot. Tapi buka sekarang, jom kita buka. Wow, pensel board yang solid ni. Pensel board plastik warna biru. Yang agak banyak yang kaca yang pensel plastik. Okey, oi, dari 2015 pensel board ni dekat 11 tahun. Dia dari abang Tadika lagi. Okey, dekat 11-10 tahun. Okey, ni gambar boboiboy. Ni boboiboy versi season 1 ni. Yang klasik ni, boboiboy yang klasik ni pensel board ni. Okey, ini sistem apa abang suka season 2 ya. Tapi season 1 boleh lah bagi abang 9/10. Kalau season 3 yang season 1 8. Kalau abang suka yang 10/10, yang tu abang paling suka lah dengan robot muka rakus yang season 2. 10/10 bagi abang. Okey, kita ada gambar dalam pensel board. Kita ada boboiboy, Gopal, Ochobot, Ying dan Yaya. Okey, next kita tengok ayat tulis dia lah. Ui, lagi lah. Keluarkan semua ayat tulis dia. Wow, dia bagi pensel. Ui, lama juga. Ni 2012. Ui, lagi lama, 17 tahun. 2012, lagi lama. Yang ni, yang semua klasik ni. Ni season 2, menarik juga. Bagi abang, ni season 2 ni, biasa. Pemadam boboiboy. Ui, ni pensel ni kuasa awal dia ni. Okey, crayon boboiboy. Ui, ini dalam gambar ni kita ada boboiboy, Gopal, karakter fan abang, Yaya, Ying dan Ochobot. Dalam pemadam ni kita ada boboiboy, Feng, boboiboy dan Yaya. Dia tingkat. Aku nak agak gurau je. Okey, tulis ni dekat 11-10 tahun ya, let's bersama. Okey, crayon ni. Okey, dalam dia ada 6 crayon. Dalam ni dia bagi pensel, sharpener dengan pemadam. Okey, yang ni kita ada crayon. Okey, dia ada 6 crayon sebenarnya ya. Dalam ni tempat tulis nama. Okey, ni belakangnya ada gambar boboiboy dan kawan-kawan dia. Okey, ni boboiboy, Papa Zola, Feng dan Megabot scan board. Menarik. Buka. Wow, crayon ni nampak menarik. Okey, tak apa masa yang susun. Assemble. Tada, dah lengkap. Okey, dah lengkap dah lah tulis boboiboy. Okey, dah sampai sini je video kita. Kalau ada nak beli pensel boboiboy ni, dia beli kat Shopee je. Okay, dia kena dapatkan cepat je sebelah habis. Okay, pensel board ni, artis boboiboy ni memang rare lama. Tak tahu ada jual lagi kita. Abang beli kat Shopee je dengan RM5 10%. Harga asal dia RM9 atau RM10 90 sen kot. Okey dah. Sampai sini je video kita. Bye semua. Bye. Assalamualaikum. Terbaik. Yes.